Ush, ush. Ada. Ikan. Udang. Ya. Sana udang, sini ikan. Ada lagi. Tu dia. Mantap. Satu, dua, tiga, empat, lima. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di channel Saudara-saudara. Apa khabar korang semua yang nonton video ni? Saya doakan korang semua dalam keadaan sihat walafiat, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala usaha sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Okey. Pagi ni saya dan juga Cik Gumi. Waalaikumsalam. Kami berada di Sungai Mangkok mencari jenggo. Cik Gumi dah strike Mana. Awal cikgu strike. Itu dia jenggo. Ini kelang kabut sikit. Jadi turun rope dulu, baru buka kamera. Tak sempat. Cikgu main strike tak sempat ambil. Ya geng, teruskan menonton. Harap adalah mana-mana jenggo-jenggo yang kasar-kasar. Kita orang buat naik. Okey, teruskan menonton. Tak ada melawan. Ikan kot. Sampah. Sampah geng. Strike pertama sampah. Apakah ini? Alhamdulillah. Itulah. Nak karau tukar tempat ni. Nak tukar pot. Rupanya ada. Tukar kena tunggu. Besar ni. Tengok ni, alur ni. Berapa minit? Tunggu. Ambil alur ni. Ambil alur. Alhamdulillah, lesen pertama. Weh, masuklah. Dia tengah. Punya lagi kat sini. Masuk dia tengah, dia tak tepi. Kita undur sikit. Undur sikit. Tak. Tengok tu. Maggi. Alhamdulillah. Maggi. Ada telur. Tengok tadi gedik-gedik je. Apa yang gedik-gedik ni? Tak ada, kosong. Jalan dulu. Makan pula. 11.20. Panas. Dah rupa satu dah. Saya masih pasang. Kat depan sana ada kocak macam parti lah.
putus. Putus. Panjang juga putusnya. Putus. Potui. Dia tak ada. Scam je. Makan curi, makan curi. 13.23. Tu. Jadi, scam. Mana ni ada jengkol neruk ni? Inilah dicari. Ini yang dicari-cari selama ini. Tengah hari baru jumpa. Lagi, ada lagi. Ya. Mantap. Alhamdulillah. Ada lagi ada lagi kayu. Kayu. Dua pakcik-pakcik ni. Dia nak main kat depan ni. Biar kita ke depan pula. Tengok, dapat tali sauk. Sabur biru. Sabur biru. Mainlah keluar sikit. A few moments later. Kasar tak ada. Wah, tu. Kasar dia ni. Aduh. Tu. Apa nak cakap? Adik. Ada gigit geng. Cancang. Asal. Ikan. 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 Mana mau ikan macam tu. Mantap. Ini dia. Cikgu naik rekor, saya bersekor. Cikgu naik, saya tak naik. Kasar. Ini kita mau. Muka ada senyum. Aduh. Au. Ya, kena libas. Aduh. Tu nak dia. Kita naik. Uish. Kita ambil. Dah Uish. Pilan geng. Mandi tu. Pelan, bagi pelan. Nak panggil. Ada. Ush. Ada. Ikan. Udang. Ya. Ada udang sini ikan.
berhenti. Dia. Ya, Bang. Surut dah, kita surut dah. Kita dah atas pokok. Pokok ni. Dah atas pokok dah. Jadi kena tukar pot dah. Angkut. Nampak lah. Peace. Maggi lah. Oh, dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kuat. Oh, kasih. Alhamdulillah. Oh, shush. Okay. Udang. Udang lah. Ini tak mau. Ada. Maggi. Sedap ni. Jari ni kalau kecil dia akan lepas kalau bukan dia punya ni. Lubang besar. Uish, belum. Udang. Tukar udang. Lucu lu. Ikan. Bukan tak apalah biar ini auto release. Tengok ni.
belakang. Harus ke depan tapi tahan ke belakang. Naik juga. Itulah rezeki. Besar pula tu. Speed Lumut. Lumut Dia punya ada apa? Berpusing. Agaknya ada speed lah. Aduh. Dia tekan ke bawah juga. Aduh, cikgu. Cikgu, tidak mahu. Kalau dipating boleh juga. Ada Maggi. Tak sedap lah. Dia dapat besar lagi sedap. Sudah masuk. Sama. Tadi mana tengah bawah? Habis. Ikan lagi, geng. Kami tak mau ikan. Kalau patin sedap juga, geng. Bau enggak? Ini sepupu bau. Buku lah. Lebih macam lah sikit. Tapi merah juga. Kena? Ini duri? Terlibat kena ni atau balik? Sudah terasa denyut. Apa tu? Setik beli. Ini Alhamdulillah. Alhamdulillah ni. Ada ni. Kenderaan. Kita matikan. Ini mau ikan patin saja. Dan juga udang galah. Alhamdulillah. Sama-sama. Udang. Galah hook. Oi. Okey. Wah. Syok. Alhamdulillah.
Mantap, mantap. Kecederaan. Sekarang jam 6.2 minit. 6.30. Kami gerak balik lah. Dalam setengah jam ni insyaAllah. Cari lagi. Ai, Pasal tunggu banyak. asal bukan main tadi. Tu pun ada speed. Speed gitu. Dari telur. Itu yang penting. Speed itu. Kami jadi gila. Ya. Alah, sangkut. Ya. No. Sangkut lah. Ada barang tadi sangkut lah. Kalau masam tu. Hmm? Kalau masam. Ada barang kan? Lagi sangkut kan? Habis dah. Dah lah, tidak lagi. Tentang dalam dah pula, kecil lah pula. Potong je. Dah tak. Ui. Sekarang tu. Astagfirullah. Nice. Okey kan, alhamdulillah dah selesai memancing, dah siap kemah-kemah dah pun. Dah nak balik lah. Jam sekarang mana ni set 18.48 6.48 petang. Sampai jetty dengan 67 lah. Jetty yang dekat je depan tu. Nampak tak? Dekat tu rumah kakek tu, sebelum rumah kakek. Itu jetty. Okay lah geng, alhamdulillah hasil agak lumayan juga. Walaupun sesekali sampai kan, tengok tu. Besarnya sepit dia. Lepaslah. Dah lemak celapi. Lepaslah satu masak.
Saya kurang sikit. Inilah. Ini je lah yang ada. Ikan tilan yang buat berat ni. Ikan tilan ada 2 ekor. Seekor tu ada 100 gram kot. Seekor kecil sikit lah. Nak lepas balik, dia dah telan mata kail. Jadi terpaksa lah buat balik je. Wah, ada mata kail tu. Kalau lepas pun mati juga. Boleh buat balik. Boleh makan. Ni kejap tu. Nanti kita komplot lagi harap lain kali hasil lebih baik lagi lah. Okay, geng. Jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kepada semua yang menonton video ni sampai habis. Saya doakan korang semua dalam keadaan sihat walafiat, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan dan sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Kepada yang baru jumpa channel sekarang ni, yang belum subscribe, bantulah dengan tekan subscribe kat bawah tu. Yang mana dah, saya berikan jutaan terima kasih kepada yang baik. Okay, jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. A few moments later. Okay, kan? Sekarang dah sampai ke darat. Tengok sekarang 19.03, iaitu 7.3 minit. Dekat je kan. So kalau ada yang berminat nak menyewa bot, apa ni, Abang Jaafar di jeti Sungai Mangkok, berdekatan dengan kunci air Hood. Kunci air apa Hood. Okey, bolehlah tengok kat description tu. Tengok kat bawah tu. Saya letak kat bawah tu lah telefon Abang Jaafar. Okey, terima kasih menonton. Assalamualaikum.